Boleh ke memandu di UK pakai lesen Malaysia? Mestilah boleh. Sebab lesen Malaysia power. Lesen Malaysia laku selama setahun untuk memandu di UK. Tapi kalau korang datang UK nak sewa kereta, cukup hanya dengan guna lesen Malaysia saja. Tak perlu nak apply IDP, International Driving Permit. Namun, walaupun sekarang Malaysia dah pakai lesen online, tapi seeloknya kalau korang boleh bawa lesen fizikal macam ni. Sebab ada setengah-setengah company tu dia masih lagi tak terima lesen online. Korang dah buat ke belum? Kalau belum, mudah saja. Pergi sahaja ke mana-mana ibu pejabat JPJ ataupun korang boleh Google yang boleh buat lesen fizikal. Hanya bawa tiket flight dan juga sekeping gambar. Boleh siap tak sampai 30 minit. Kalau ada lesen fizikal, lebih mudah urusan kalian untuk sewa kereta di UK. Hanya perlu bawa lesen memandu dan juga pasport korang untuk booking kereta di sini. Kalau korang malas nak drive kat UK ni, Roger je, Ori UK Travel. Kita bawa pusing satu UK, termasuk Scotland dan Wales. Cantik! Kalau korang ada apa-apa lagi nak tanya pasal travel kat UK ni, tinggal di komen kat sebelah. Okay? Bye.